Player Y15 nak cari combo M hijau, korang tengok video ni sampai habis. Ciao. Okay guys, hari ni kita ada setup combo untuk player Y15 V1, V2. Kita bagi cover set M hijau. Stiker dah siap tanam, dah siap clear 2K. Korang akan dapat cover set memang cun-cun. Fitting dia memang dah cun-cun. Okay, kita add on sekali item paling hot. Kita add on Z-Part original untuk korang kepada player-player V1. Lupa juga, semestinya kita bagi sekali hot item dekat kedai kita. Inner hitam kilat diamond original HLY, okay? Kita add on sekali pilot lamp by Magic Boy. Korang boleh tukar-tukar colour ikut warna cover set korang. Tu dah smart-smart, takkan pakai sport rim standard. Ni kita bagi sport rim original Superfly untuk korang by Project X. Kita add on sekali disc PPR Racing original warna purple size 245mm untuk korang. Korang takkan tak nak motor nampak panjang sikit? Ni kita bagi sekali arm Kinrek panjang 2 inci untuk korang. Warna purple, crazy colour. Barang yang kita add on untuk korang. Handle grip Dyno Pro. Kita add on sekali spoiler original exciter warna biru dengan sprocket guide warna purple. Tak lupa juga kita bagi sekali bracket exhaust untuk korang. Motor dah TikTok, motor dah on top. Takkan pakai barang suspension standard. Mari sini kita bagi mono NLK original. Ada 3 size. 203, 205 dengan 200mm. Kita bagi sekali fork leg Espada dah lowered 1.5 inci. Baru smart motor korang. Pakai brake system standard. Mari sini kita bagi caliper Magic Boy 4 port depan dan kita bagi 2 port untuk belakang. Kita add on sekali brake hose by Magic Boy depan belakang untuk korang. So, korang yang mana berminat dengan combo ni, korang akan dapat A to Z. Kita bagi harga RM4,500 sahaja, siap pemasangan dengan siap post. Korang yang mana berminat dengan combo ni, korang boleh walk in saja kedai kita. Yang jauh boleh post. Sabah Sarawak pun kita boleh post. Tak ada masalah. Okay? Jangan lupa like, follow, comment and share. Korang nak tengok combo apa pula lepas ni, korang boleh komen. Ciao.